Agreed value versus market value. Apa perbezaan kedua-dua polisi insurans ni? Jom Abang Jubah terangkan satu persatu. First, Abang Jubah akan terangkan apa itu agreed value. Agreed value itu adalah harga ataupun nilai yang korang persetujui dengan insurans yang tidak mengikut nilai semasa. Contohnya, kereta Myvi, korang ambil agreed value bernilai RM30,000. Selepas 8 bulan, kereta tu kemalangan. Korang berhak menuntut pampasan ke atas insurans sebanyak RM30,000. Berbeza dengan market value. Nama pun dah market value, dah tentulah maksud dia adalah nilai pasaran. Bila korang ambil polisi market value, sekiranya kereta korang tertelos, Abang Jubah bagi contoh macam produk Myvi tadi, nilai semasa ataupun sum insured kereta dia adalah RM30,000, insurans akan bayar mengikut nilai semasa. Katakanlah nilai semasa dia jatuh kepada RM25,000, insurans hanya bayar pampasan sebanyak RM25,000. Korang nampak tak perbezaan antara agreed value dan juga market value kereta? Masalah yang akan timbul bila korang mengambil market value ni adalah baki hutang korang dekat bank sebanyak RM30,000. Bila korang membuat tuntutan total loss, insurans akan bayar sebanyak RM25,000 mengikut harga semasa. Persoalan dia adalah baki hutang korang di bank sebanyak RM5,000 tu siapa yang perlu tanggung? Kalau tanya Abang Jubah, owner kereta lah yang kena tanggung baki hutang dia sebanyak RM5,000 kepada bank. Abang Jubah harap penjelasan Abang Jubah mengenai market value dan juga agreed value memberi manfaat kepada korang dalam korang membuat keputusan. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Macam biasa korang kalau sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, bakal tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa.